time tu 220,000 yang kita confirm. So rupanya total 230,000. Tapi bukan 230,000 dia salah guna. 128,000 memang digunakan untuk projek. 49,000 pembelanjaan tertunggak daripada 230,000 49,000 tak ada resit. 51,000 dia gunakan untuk perkara personal dia. Dia bagi untuk kawan dia Indonesia, dia bagi untuk family dia, dia invest dalam forex dan banyak transaksi-transaksi hotel. Dia pergi ke hotel. So 51,000 yang fraud. 49,000 lagi tak tahu pembelanjaan untuk apa sebab tak ada resit. 128,000 memang untuk projek ada resit. Memang terbukti yang dia rembat RM51,000 ni. Jadi saya buat keputusan untuk buang dia serta-merta dan mengambil tindakan undang-undang yang selayaknya. Okey, dan lagi satu main reason kenapa saya perlu buat statement adalah dia sampai ke hari ini saya tak boleh contact dia, tak ada siapa-siapa yang dapat contact dia, dan dia tinggal barang-barang company dekat airport dan dia fly pergi ke luar negara. Macam tu je dia lari.